Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat distributor K-Max motosikal jenama K-Max, K-A-M-A-X, dekat Chongqing, China. Jenama K-Max ni lebih terkenal dengan motosikal-motosikal klasik macam ni, Cup klasik. So hari ni diorang nak melancarkan produk terbaru diorang, iaitu K-Max Cup X, Cup Cross lah orang kata. So jom kita tengok. Tapi ni Cup Cross CC tinggi punya, 150cc. Jom. Okey, ini dia K-Max Cup X T150. Jenama K-Max ni sebenarnya pernah je masuk dalam pasaran negara kita, dibawa masuk oleh KTNS Malaysia. Model tu adalah model K-Max Cup Pro. Nanti saya tunjuk K-Max Cup Pro tu. Tapi ini adalah K-Max Cup X. X tu macam crossover, boleh main-main light off-road. Tengok ada skid plate. So memang sesuai lah kalau ada skid plate ni kan, untuk light off-road. Ni design exhaust je lain sikit. Tak tahulah masuk Malaysia masih sama ke tak. Tapi kita belajar dulu bunyi dia. Swing arm dia ni rare gang. Swing arm macam ni, kenapa lah kebanyakan Kapcai tak buat swing arm macam ni kan? Betul tak? Ni ada kompartmen kecil. Saiz rim dia depan belakang saiz 17 inci, menggunakan rim jejari ni, tubeless sistem brake hadapan menggunakan disc, sistem brake belakang pun menggunakan disc, dan ada ABS. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 147cc yang menghasilkan kuasa sekitar 9.6-9.8 HP macam tu. So saya rasa not bad lah untuk enjin macam ni. Enjin dia pun cetok air je kan. Sistem kunci dia menggunakan sistem kunci keyless. Paparan meter dia digital guys. Macam ni sisi bulat. Seat ni pun dia ada dua jenis kan. Satu yang ada balu ni, satu dia macam semi leather macam tu lah kan. And kat belakang ni ada ruang untuk korang letak box ke, korang nak ikat bag korang ke. Sistem suspension belakang dia menggunakan dual shock kiri dan kanan, and kita boleh adjust preload dia. Dikatakan shock ni, dia punya specification dia hampir-hampir setanding dengan pesaing dia yang berjenama. Sistem suspension hadapan menggunakan telescopic fork biasa. Lampu hadapan dia full LED. Lampu belakang dia LED juga. Tekan lama-lama. Pandai ya, macam screenshot. Ni tangki petrol dia 3.8 liter. Ketinggian dia agak tinggi untuk semua Kapcai. Ngam-ngam soi je, flat, kaki pun straight. Selalu kalau Kapcai bengkok sikit kaki. So sebelum ni KTNS ada bawa masuk ni K-Max Cup Pro ni. Harga jualan dia sekitar RM8,888 sahaja. So yang ini T150 ni dijangkakan bawah RM10,000. So kita nantikan official price dia nanti sekitar bulan 8 insya-Allah. So bila dia orang lancarkan dekat Malaysia nanti, kita akan announce harga dia dan juga specs yang sebenar dia. Yang pastinya apa yang saya sebut tadi, yang saya tunjuk tadi, insya-Allah ada. Enjin 150cc, 10 HP, siap ABS. So apa pendapat korang? So kita jumpa lagi di next video guys. Bye.